Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat yang mudah-mudahan insya Allah kita yang berada pada malam ini dirahmati, diberkati, diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama sekali, alhamdulillah, saya memanjatkan setinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama saya bersua, bertemu, berkumpul dengan tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan doa kita bersama agar pertemuan kita, liqa kita pada malam ini, kehadiran kita pada malam ini, maklum-maklum kita doakan mudah-mudahan dijadikan amal ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita. Kita sampai kepada bab yang ke-26 pada menyatakan sangat jahat berzina dan siksaannya. Dalam bab ini kita nak baca tentang Allah Ta'ala ini mengharamkan suatu perbuatan namanya zina. Allah Ta'ala izinkan kepada kita untuk melempiaskan nafsu kita, nafsu syahwat kita. Setiap daripada orang ni dia ada nafsu syahwat. Belum laki ada nafsu syahwat, perempuan pun ada nafsu syahwat. Disebut banyaknya nafsu ni orang perempuan, kurangnya nafsu ni kepada orang kita lah, laki ni. Nafsu orang perempuan ni macam-macam, nafsu ke arah kecantikan dan sebagainya. Yang malam ni kita nak fokuskan tentang nafsu syahwat. Semua ada belum? Dia tak kira umur. Nafsu syahwat ni dia tak kira umur. Tua pun dia ada nafsu. Bukti dia orang tua-tua nyembang bab nikah dua, sampai tua pun dia menyembang. Betul ya Pak Long? Orang yang Pak Long buat muka sirih malam ni siapa? Tak kenal tak mana Pak Long? Nak kata teruk puasa, habis dah Syawal. Sampai lah duk ada 6 hari lagi. Tanya dia, Pak Long puasa habis dah 6 hari lagi Ustaz. Sampai hari ni duk ada 6 hari lagi. Nafsu ni dia tak kira umur. Nafsu ni dia tak kira umur Pak Long. Selagi mana dia hidup, yang kata nafsu ni dia mau.
Walaupun kadang-kadang dia tidak ada kemampuan, tapi dia mau. Allah Ta'ala izinkan kita ni untuk melampiaskan nafsu dengan cara apa dia? Pernikahan. Allah Ta'ala dia tahu orang lelaki ni dia suka ke arah tu. Dia tak cukup dengan seorang, kata orang lelaki ni. Bohong. Dia kata, saya Ustaz Aid, alhamdulillah lah, setia kepada bini saya ni sampai lah Ustaz Aid, tua pun dengan bini tu. Bukan setia, Pak Long penakut. Pak Long yang ada semang setia, Pak Long. Hakikatnya Pak Long penakut. Mampu pi malam ni saya nak bubuh. Pak Long puas hati, tak puas hati, Pak Long punya pasal. Saya nak buh malam ni. Dia kata saya ni. Maklum pun jangan duk kata lah. Cuba tengok Pak Long hang setia. Tak maklum dia takut. Tak takut lagu mana. Semua dia menumpang tua tu. Rumah arwah pak mentua bagi duduk. Nak sembang apa Pak Long? Betul-betul 2 biji peluru 1 pistol ni dia dah. Mau bini dia halau keluar. Kata pergi mana? Sebab tu dia tak apa nak berani. Keinginan tu ada. Cuma kadang-kadang tak berani. Dia kata bukan tak berani Ustaz. Fikir panjang boleh lah. Mau sebut tak berani tu nampak lekeh sangat. Fikir panjang boleh lah. Setuju tak Pak Long? Pak Long ni tak ada keinginan ke sebab Pak Long fikir panjang? Fikir panjang. Wakil jawab dah betul ya lah tu. Fikir panjang dalam bahasa lain takut. Kan? Lebih bahasa kemas sikit, fikir panjang. Kan? Bukan kata Pak Long, saya pun serupa. Fikir panjang. Saya, bini saya kata dia hang terai tengok bang. Mau aku tahu hang nikah seorang lagi, malam sebelum lena hang kencing elok, pagi esok mangkit kencing guna beg. Dia kata. Cari pasal Pak Long. Cakap ibadah tak payahlah. No, Pak Long, no. Pak Long, how are you? Jangan duk cari pasal lah. Allah Ta'ala bagi dia tahu dah orang lelaki ni tak cukup dengan seorang. Dia tahu dah. Sebab tu dia buat suami ini boleh menikah lebih daripada seorang. Maksimum 4 orang. Sebab dia tahu orang lelaki ni tak boleh nak kawal nafsu dia. Sebab apa Allah Ta'ala tak bagi orang perempuan nikah sampai 4? Sebab Allah Ta'ala tahu orang perempuan ni cara mereka, kehendak mereka boleh kawal. Nafsu ni semua ada. Bezanya orang perempuan, dia agak boleh dikawal. Berbanding laki ni serupa binatang buah. Allah Ta'ala boleh dia hukum dia nak bagi orang perempuan nikah lebih daripada seorang. Mau lepas nikah lebih daripada seorang, Pak Long jenuh makan hati kita. Dia bagi orang perempuan ni, dia tahu nafsu mereka ni agak boleh dikawal berbanding orang lelaki. Sebab tu orang lelaki ni Allah Ta'ala bagi menikah lebih daripada seorang. Betul tak Pak Long? Betul tak? Payah Mak Long, betul tak? Allah Ta'ala bagi tak suami nikah lebih daripada seorang? Awak yang tak dengar? Tidak dekat hidup menjawab. Allah Ta'ala bagi tak suami nikah lebih daripada seorang Mak Long? Bagi. Mak Long bagi tak? Jawab Pak Long jawab. Pak Long, tajuk malam ni tajuk cas bateri Pak Long. Mau Pak Long lena juga dalam kuliah malam ni, saya tak tahu nak bagi ubat apa dah kat Pak Long. Kan, ni tajuk cerita bab cas bateri. Saya mengajak banyak tempat dah tajuk ni. Mana duk lena malam tu tak lena. Sampai kawan dia heran. Tak lena, dia kata cas bateri malam ni. Malam ni kita nak baca tentang jahatnya zina. Sebab tu saya nak pesan satu lagi. Maklum, bab poligami ni maklum setuju tak setuju tu hak maklum. Kadang-kadang bukan maklum tak bagi, tapi maklum sayangkan suami, tahu dah dia tak boleh nak menjalankan tanggungjawab dia dengan baik. Betul tak maklum? Maklum tahu dah dia tak boleh nak menjalankan tanggungjawab dia dengan baik, sebab tu maklum tak bagi dia menikah. Tak apalah, hak tu maklum ada alasan tersendiri. Sebab apa orang perempuan nampak poligami ni satu benda penganiayaan terhadap mereka? Jawapannya orang lelaki ni tak tunjuk keadilan dalam poligami. Bila menikah muda, dia duk kira balik rumah bini muda. Tanya dia awak, Pak Long tak balik rumah Pak Long. Allah, dia duk buat gila Ustaz. Memanglah Pak Long weh.
Kalau Pak Long nikah lebih daripada seorang, maklum nombor satu tu buat gila, tu nama dia manusia. Dulu Pak Long duduk balik, dia hidang makanan, lah dia duduk pegang parang depan rumah. Dah Pak Long berani sangat, terimalah. Tak apalah, yang bab tu balik bincang di rumah lagi. Cumanya saya nak abang maklum, jangan haramkan benda yang Allah Ta'ala halal. Jangan halalkan benda yang Allah Ta'ala haram. Saya ulang. Jangan haramkan benda yang Allah Ta'ala halal. Jangan halalkan benda yang Allah Ta'ala haram. Apa dia? Ada orang dia habaq dekat saya, dia kata dekat saya, dia kata, Ustaz, maklum lagu ni lah, mau Pak Long hang nak pergi Danok nak main dengan perempuan main lah, jangan nikah lain sudah. Dia cakap dia Pak Long, telinga saya dengar, dia sebut depan saya, dia kata mau Pak Long nak pergi Danok nak main dengan betina apa, biar bini dia Ustaz, jangan menikah lain sudah. Benda yang Allah Ta'ala haram, pasal apa hang pergi halal? Benda yang Allah Ta'ala halal, pasal apa hang pergi haram? Jangan. Kadang-kadang benda tu dia sensitif. Dia kata, Ustaz, saya tak ada apa. Dia nak pergi jadah betina lain, ikut suka dia lah perempuan simpanan. Jangan menikah lain dia. Hei, maklum, jangan. Maklum nak? Jangan. Mau maklum tak bagi dia menikah seorang lagi pun, tak apa tu hak maklum. Tapi jangan halalkan benda yang Allah Ta'ala haram. Mari kita nak tengok malam ni. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan jangan hampir kamu akan berzina, kerana bahawasanya ada ia kejahatan yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan. Allah Ta'ala kata jangan kamu hampiri zina. Jangan kamu buat kerja dan jalan yang boleh membawa kepada penzinaan. Tanya dia buat apa, Pak Long, contoh lah. Dia kata, Ustaz buat apa? Pak Long pergi belah no Pak Long. Pak Long kata tak buat apa Ustaz, saja nak urut pebeti orang. Tanya dia, awak kok kulit ni tak ada ke tok bomo urut boleh pebeti orang? Ada Ustaz, tapi tak apa nak betul elok. Ni kelaku geng Kulim. Dengar kata Pak Long ni duduk belah Tamak Angsana. Dengar kata betul tak betul cerita lain. Pi sana mula-mula dia duk urut ibu jari. Jadi macam abang hak di saya duk sebut Danok ni kerak. Ada orang marah Pak Long. Ada abang tu dia duk di Changlun, dia kata sebut kerak ngat awak syok sangat ke? Saya kata dak depa kata, dia kata Ustaz tak tahu Ustaz kan dia sebut. Saya ni Ustaz lah yang berhenti. Dulu tiap-tiap malam. Dia satu Changlun, dia dua Danok. Motor. Saya kata awak lah, awak yang tak pergi siapa? Dia kata dia buka kaki dia, dia tunjuk jari dia tinggal dua macam caman tabih lagu tu. Duk pergi urut kaki di Danok Pak Long daripada jari penuh sampai tinggal dua batang lah. Kencing manis kerak sebatang tinggal dua. Tapi tu pun pasal perempuan siam tu tak tahu nak cek harga lagu mana kalau urut. Jangan. Benda tu boleh bawa kepada penzinaan. Dengar kata ada janda atau mana duduk ping. Jaga Pak Long. Tak ada apa, tak sajalah tolong dia berniaga pergi duduk minum kat kedai dia. Awak kedai lain tak ada. Dak Ustaz NSKP kedai tu sedap. Bukan sedap, syok duk menyembang. Janda tu pula duk main duk tak pula gelas Mak Long nak minum abang. Amboi. Dia kata ceh Ustaz, oi, pelang tak ada pun power bank ada tang tu dia kata. Dia pergi ceh bateri. Pelang tak ada, dia ceh guna power bank. Janda tu main gelas nah minum abang. Balik rumah Mak Long tak panggil abang, panggil roh. Tahu Mak Long panggil kat dia roh, tahu roh. Nak makan pergi tengok noh. Ayak duduk atas meja. Kadang-kadang lelaki suruh bancuh haram dia tak bancuh. Ni Mak Long ni pun mengaji kuliah sampai tiap malam. Fiqh, hadis, tauhid tak sangka. Bak nak khidmat kat lelaki bukan dia tak mengaji. Mak Long tu tak main malam ni. Hak main ni bagus belakang. Hak saya kata tu Mak Long tu dia tak main, dia tahu saya nak kata kat dia malam ni.
Ni maklum-maklum ni semua ni bagus ni, bakal-bakal dari syurga semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Laki suruh bancuh ayah, tak bancuh. Laki kata bancuh kopi mes cawan. Dia jawab balik bancuh sendiri. Laki dia lompat sinting tangan baju tunjuk ke dia, hang nak bancuh ke tak mau? Bini dia kata kalau kita mau bancuh hang nak buat apa? Laki dia kata kalau hang tak mau bancuh aku nak pergi bancuh. Dia kata tu yang aku tanya. Ingatkan nak buat penampang. Tapi kedai tu, Pak Long, jalan nak bawa kepada penzinaan, jangan duk hampir. Bukan kata tak boleh pi, hampir pun tak boleh. Sebab apa? Bahawasanya adalah ia kejahatan yang sangat dikeji dan sejahat-jahat jalan. Kata Allah, jahat. Jalan tu jalan jahat. Sejahat-jahat perjalanan. Duk di Malaysia nak buat maksiat payah terbang pi ke Indonesia, pi ke Jakarta. Dia kata, wow Ustaz, Jakarta Ustaz, wow. Dia kata, kita duk ingatkah haknya danuk sakan dah? Dia kata Allah tu take Jakarta pun tak ada, take kuku Jakarta pun tak ada Ustaz. Jakarta ni Ustaz, wow. Kita ingatkan dia duk pergi makan masakan apa dak, macam-macam duk ada sana Pak Long. Perjalanan hang pi tu Allah Taala murka. Perjalanan hang tu sejahat-jahat perjalanan. Na'udzubillah min. Ya ni kita boleh baca ya Pak Long oi. Kita ni hak tak buat bukan sebab kita baik, sebab Allah Taala tak uji. Betul tak Pak Long? Pak Long setuju tak? Pak Long duk nampak baik ni bukan kerana Pak Long baik, tapi Allah Taala tak uji Pak Long lagi ke arah tu. Uji kok lain Pak Long lului. Sakit, alhamdulillah lului. Uji bab duit, alhamdulillah lepas. Ni Allah Taala tak uji lagi lagu ni Pak Long. Allah Taala tak uji lagi lagu ni. Dia kata dah tak janda kat rumah pun saya tak kenal. Cek janda tu pun tayar 6. Kaki 2 tongkat 4 tayar 6 orang panggil. Cuba mai umur 30 lebih Pak Long. Allah. Dia mai contoh lah Pak Long ni nak bagi contoh. Malam ni Pak Long jangan duk buat sirih. Ni cerita cas bateri malam ni Pak Long. Pak Long jangan duk dengar kuliah malam ni serba ceramah penguasaan. Tak. Malam ni kita cerita bab cas bateri. Saya nak tanya Pak Long, contohlah satu hari Pak Long nak mai ke Masjid Taman Selasih ni. Pak Long keluar daripada rumah, berik depan rumah Pak Long satu kereta. Pak Long tengok bintang 3 Mercedes. Mercedes Pak Long A250 harga pun dekat 300,000. Contoh. Turun satu perempuan muda Pak Long. Dia bukan takat kaya, lawa, package. Lawa, kaya, manja. Dia main nak cari rumah kawan dia tak jumpa, dia break depan rumah Pak Long. Dia punya tu hak Mac tu hantar depan rumah Pak Long. Pak Long pun dengan serban, dengan baju teluk belanga. Tasbih penuh harga. Pak Long nak main masjid. Kuliah maghrib. Tasbih penuh harga. Dia pun beri, dia turun Pak Long. Allah. Dia pakai baju kurung, tapi baju kurung dia sendat badan. Dia pakai tudung, tapi tudung dia serba ulak tudung selai. Belik leher dekat tu. Dengan mulut merah, dengan wangi amboi. Buka pintu kereta pun wangi dah. Dia main kat Pak Long, Assalamualaikum Bang Haji. Dia panggil Bang Haji. Pak Long punya ekor serban pun serba ekor ulak lagu tu dah. Dengar kawan dia panggil Bang Haji. Ekor serban Pak Long lagu ekor ulak. Mengedik kat belakang. Minta maaf nak tanya. Rumah ni di mana? Saya ada cari rumah kawan saya. Pak Long kata rumah tu nak kawan nama apa? Kawan saya nama Syikin. Syikin. Rumah nama apa? Dia duk habang kata rumah 269. Contoh. Oi, yang ni baru 100 lebih. 269 belah tu. Aduh. Itulah saya duk tekan ni pasal apa map ni duk hantar main rumah Bang Haji. Pak Long pun kata mungkin jodoh kita. Dia mula dah. Pak Long ni pun duk mula kata dah. Dia kata map nak tunjuk kot mungkin jodoh kita. Syikin ni apa ni, dia ni pun duk gelak senyum. Pak Long pun kata, dia kata ni nak pergi kot mana Bang Haji rumah 269 ni. Pak Long pun duk terang.
Pak Long pun nak terang. Pak Long ni orang betul. Orang kuliah punya geng ni. Walaupun kitab tak dah bawa. Tapi Pak Long geng kuliah. Pak Long pun cerita ni. Hang keluar ni nama apa dah? Cik, Pak Long pun. Nama saya kat Pak Long. Nama apa tak? Nama saya Ayu Pak Long. Amboi. Nama dengan orang kena. Amboi. Budak ni pun Ayu ni pun duduk senyum-senyum. Ni Ayu keluar ni jalan ni. Terus ni Ayu ambil belah kanan. Ayu ambil belah kanan, Ayu tengok jalan nombor 1. Jalan. Ya, Pak Long ni dia buat teruk, dia buat teruk tu. Dia buat teruk tu, cerita dia nak pergi tunjuk lah tu dia buat teruk. Nombor 2 kan nombor 3. Lebih kurang tu lah tengok ada stall burger tu, ambil kiri. Ambil kiri. Rumah dia nombor apa? 269. Pak dia nama Karim ah. Ya betul, Syikin Karim betul. Karim Kora. Dia kata tu. Karim Kora. Orang panggil kat pak dia tu Karim Kora. Kenapa Kora? Semua lambat. Semua lambat. Minta kedarah pun lambat. Bila tengok tak orang minta kedarah lambat. Hang nak suap pun lambat. Ada orang betul lah. Wah. Ngap. Ambil pula. Lah kali orang buh Karim Kora. Oh, Syikin dengan anak Karim Kora. Ayalah, pak dia Karim tu bekas cikgu. Betul ya? Oh, Bang Haji kenal. Kenal. Saya pun betul lah dia buat rumah terbuka. Tak saat ni bawa balik. Ayu ni pun kata, bolehkah Bang Haji tunjuk kat saya jalan tu? Tak main kuliah Pak Haji tu malam tu. Malam tu Bang Haji tak main kuliah. Boleh tak ada masalah. Dia pun tarik motor keluar. Ayu tu pun kata Bang Haji, tak payahlah naik motor. Mana naik kereta dengan Ayu ni? Allah Pak Long. Nampak Pak Long haram tak lena seorang pun kena cerita malam ni. Ni cerita ni saya mereka ya, bukan betul Pak Long. Nak bagi nampak haram tak lena. Tidak lena dah waktu ni. Ayu tu kata Bang Haji main naik kereta dengan Ayu lah. Pak Long nak tolak ke Pak Long nak pergi? Pak Long dengan lawa perfect. Dia ajak Pak Long naik kereta dengan dia. Pak Long habaq betul-betul Pak Long nak bohong saya. Pak Long nak naik motor ke Pak Long naik kereta dengan dia? Tolak motor masuk balik dalam. Nak naik duduk belakang, Ayu kata duduk depan. Pak Long ni bukan Grab. Naik Allah. Pak Long naik saban buang dah. Pergi bubuh dengan tasbih larga tu teman. Tak pakai saban. Tolak motor masuk. Saban dia buang dah. Saban dengan tasbih duduk larga motor tu. Naik air tangan Ayu. Buat pergi rumah Karim Kora. Habis makan apa semua. Habis. Semua ni. Ayu ni main hantar balik rumah. Mak Long tak balik lagi kuliah maghrib. Mak Long main awal. Habis tu apa semua. Ayu ni pula Pak Long dia minta nombor telefon. Bang Haji ada nombor telefon ke? Kod-kod kalau Ayu main ni, Ayu sesat bolehlah Bang Haji tunjuk jalan. Tukar nombor. Handphone pun tinggal dalam rumah. Masuk pergi ambil, main tekan. Tek masuk. Allah. Nak tulis Ayu tak berani. Nak tulis Ayu tak berani. Pak Long nak tulis apa? Tukar tulis Anas. Daripada Ayu kepada Anas. Ayu ni pun balik. Terima kasih Bang Haji nah. Terima kasih. Balik Pak Long pun dah ni duk terfikir lagi ni. Ayu ni pun dengan Pak Long pun dia senyum dia lain. Senyum dia lain dia buat tu. Dia senyum kat Pak Long, dia campur fikir kokok bibir. Lebih kurang Rosyam nak dalam cerita. Balik Pak Long pun tak lena. 12 suku malam dia hantar mesej mai Ayu ni. Pertemuan dengan Bang Haji tadi tidak dapat dilupakan. Oh, kacau dah. Bang Haji ni handphone duduk dalam gulung kain. Tak berani tak dah kat meja tepi kepala katil, takut Mak Long baca. Mak Long meluat dah dengar cerita ni. Pak Long duduk syuruk lagi. Dia kata sambung lagi Ustaz, sambung lagi. Nak sambung kan nak mandi cerita ni Pak Long?
Pak Long, sambung bilah. Dah cerita-cerita dah. Mula ni yang kata mula ni. Ni yang Allah Ta'ala tak bagi. Tu jalan mula. Tu jalan mula. Tak bagi. Kalau Allah Ta'ala uji, tiba-tiba Pak Long, satu hari Ayu tu ajak Pak Long teman dia pergi cari barang dekat Hanyai. Di sana tu Pak Long dia kata, kalau Bang Haji nak apa saya nak bagi semua. Masa tu lagu mana Bang Haji? Tu kata. Dia kata cerita ni Ustaz, lagu tak masuk akal. Kalau Allah Ta'ala nak uji, hak duk mai semua lagu King Kong nak balik rumah, mungkin dah. Duk tengok kata hak ni teruk lagi pada dia duk i'rab. Kan orang lelaki duk i'rab, orang perempuan tu. Dia tanya kawan dia, ni lagu mana? Dia kata janda ni hang elemen sikit selesai. Mai pula satu lagi, ni lagu mana pula? Allah hak ni ke? Lower arm nak kena tukar ni. Ada mai lagu tu punya bahasa. Mai lagu Ayu ni Pak Long, cuci kaki. Sobat kereta keluar showroom. Allah Ta'ala uji. Lagu mana Pak Long? Sebab tu saya kata, kita jangan duk belagak baik. Kita bukan baik Pak Long. Maklum pun serupa dah. Kalau maklum pun tak ada suami, mai pula jantan handsome ni pula berkenan kat maklum. Allah. Oi. Ujian maklum. Tu yang kita takut ni. Ujian. Saya nak kata ke orang tak percaya, saya tak berani. Allah Ta'ala pun tak uji saya lagi Pak Long. Takat dia duk uji ni lepas. Mana tahu minggu depan dia uji tak lepas. Ha? Mai mana anak raja negara mana berkenan kat saya? Ha? Pak Long tahu lah. Mai belah raja-raja belah Itali tu. Mak Long renyih apa? Mak Long bukan tahu jodoh saya. Mai hak mata pun biru Mak Long. Bukan lagu Mak Long mata sepek ni, hak mata biru ni. Mak Long mata sepek sebelah kan. Tak main mata. Saya tak berani. Sebab dia tak berani Mak Long. Sebab tu kita ni jangan duk kata ke orang lebih-lebih. Sebab apa? Allah Ta'ala tak uji kita lagi. Setuju tak Pak Long? Setuju Pak Long. Allah Ta'ala tak uji. Pak Long tak uji ni Pak Long. Tak apa. Mau uji makan tak habis. Mai hak lawa-lawa tu Pak Long. Ui. Tahu dengar Abang Haji kena tangkap basah dengan Ayu. Dia haknya. Mana tahu Pak Long. Ada seorang kawan saya, Saudara Tabi. Ujian. Dulu dia rajin duk kata ke orang. Dia kata kok nu, dia kata kok ni, dia kata kok ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji dia hak yang dia kata. Benda hak dia kata tu, saya tak mau cerita lah apa dia. Benda hak dia kata tu Allah Ta'ala uji dia. Lingkup Pak Long. Sebab tu kita ni, bila tengok satu-satu musibah yang Allah Ta'ala bagi kepada orang tu Pak Long, yang Allah Ta'ala uji kepada mereka, kita doa satu benda Pak Long, ya Allah, Engkau luluskanlah aku ni di atas apa ujian yang telah Engkau sediakan kepada aku. Ujian Pak Long lah. Amin ya Rabbal. Sabda Nabi SAW, Az-zina yurisul faqra. Bermula berzina itu mempusakai papa. Orang hadap zina ni Allah Ta'ala akan kecilkan. Allah akan sempitkan pintu rezeki dia. 6 kecelaan tersebab daripada zina. Dia nak abang ada 6 benda. Orang yang duk berzina ni, kata Tok Syekh kita, dia akan ada 6 kecelakaan. Apa dia? Dan sabda Nabi SAW, Nabi kata, takut olehmu akan zina. Nabi kata, hampa kena takut dengan apa? Dengan zina. Maka bahawasanya pada zina itu 6 perkara kecelaannya. Zina tu dia ada 6 kecelakaan. 3 pada dunia dan 3 pada akhirat. 6 benda Nabi kata, 3 duk tang dunia maklum, 3 duk tang akhirat. Ada pun yang dunia itu, yang pertama, Allah menyempitkan rezeki dia. Allah Ta'ala sempitkan rezeki. Buat apa semua tak kena. Hang fikir balik apa yang hang pernah buat dalam hidup hang. Apa yang hang pernah buat dalam hidup hang. Oh dulu ni aku biasa ada ni. Oh dulu ni. Ni yang pertama. Sebab tu berkenan nikah Pak Long. Berkenan nikah. Anak-anak Pak Long ni. Pak Long tak apa lah kot. Ni anak-anak saya nak pesan zaman muda-muda ni.
Pak Long, orang mau ke anak kita pun Pak Long besar rahmat ni saya nak pesan. Orang mau dekat anak kita pun besar rahmat Pak Long. Satu orang jantan mai minta anak dara kita, tak payah duk tanya lebih kurang lah. Kita ni bila orang mai minta anak kita, yang pertama kita akan tanya apa dia, kerja apa. Pak Long tak tanya dia ni jenis sembahyang ke tak. Ni duk main mengaji tiap-tiap malam ni. Duk main mengaji tiap-tiap malam. Tak tanya, ni hang ni duk kawan dengan siapa? Kok duk kawan dengan Roy apa? Nama Roy. Nama dia Roy belum? Nama betul Musa. Pi tukar Roy. Nama betul Musa. Musa bin Sa'ad. Sepatah-sepatah ya nama. Pak dia pun sepatah, dia pun sepatah. Musa bin Sa'ad. Nama gelima dia Roy. Ni hang duk kawan dengan siapa ni? Kawan dengan Roy apa? Roy mana? Roy tu anak Pakcik Sa'ad. Akra. Ha. Dasar korah ni kra. Mana Akra? Duk kawan dengan anak Akra tu. Ya abah, anak Akra. Tengok balik, cek balik. Ni abah tak, bukan abah tak bagi hang kawan dengan dia. Kalau hang ada hang cari orang lain lah. Siapa abah? Aku tak mau nak kata lah, tapi hang kaji sendiri lah. Pergi cari orang lain. Sebab apa abah? Dia ni kereta besar abah. Kerja kereta besar abah. Oi. Duit ni abah. Allah. Duk tengok dalam poket tu. Gemboy. Dua abah timbun duit tu. Beg duit tak ada kepak. Bah, baju raya tahun ni abah duit raya akak pun dia bagi kat akak baru ni 3,500. Tak mau abah, tak mau. Abah tahu dah dia. Dia buat kerja apa? Tak ada apa abah. Oh, dia yang ketum dia, yang pak dia tu. Habis cari hab jenis lagi sembahyang. Roy ni dia main break depan Pak Long ni, kereta dia 000. Bukan nombor Pak Long, Audi. 00 lambang. Mai pula seorang lagi Pak Long nama Harun. Harun. Naik pula Pak Long naik Peraturan Saga Mekmah. Turun depan rumah Pak Long tu kena buka bonet berasak keluar. Tapi ya Allah kerja dia Pak Long bukan ada apa pun duk jual sate tepi jalan. Dia sate, tapi yang kata semayang bang ni tok bila tak dambang dia semayang dah. Kata Harun. Agak-agak maklum nak pilih hak mana maklum. Cu habaq dia tengah nak muhung saya ni. Baru lepas Syawal dia maklum. Pilih hak Harun. Hak Saga Mekmah berasak pun. Ni, kita ada bukan dia nak tanya abad semayang. Kan Nabi kata bila hang nak nikah ni, Nabi suruh pilih apa dia? Yang pertama tengok keturunan yang elok. Sebab bila menikah nanti ni, keturunan cucu hang tu. Bukan kita nak hina orang kalau nak tak. Nabi suruh tengok. Tak perlu cari yang kaya-kaya. Tengok yang pertama keturunan dia. Mak dia lagu mana? Pak dia lagu mana? Allah, lepas ni orang kampung tapi orang baik. Mak dia ni makcik nak ni Allah. Oi, kamat hidup. Duk baik senyum kutu. Pak dia Allah, oi Bang Leh ni tak sanggalah. Jenis mudah tolong orang. Ringan tangan. Orang surau, orang masjid. Jawatan tak ligan. Ada agak orang surau, orang masjid duduk kerja ligan jawatan, ni tak ligan. Hari pemilihan haram tak main. Ada orang tu hari pemilihan haram tak main. Sebab tak mau jawatan. Tapi mai time kerja majlis apa, dia lebih pada orang ada jawatan. Tu dia, pak dia Abang Leh. Mak dia makcik nak ni bagi. Bagi. Bagi menikah. Dak saya ni. Dak apa belum? Dak kita pun nak cari lah. Cari apa? Bagi hak senang sikit anak kita. Belum tak percaya dengan rezeki Allah. Saya ni nak abang kat Pak Long, saya tak cerita orang lain, saya cerita saya. Sebelum nikah haram apa pun tak ada Pak Long yang saya. Duduk rumah sewa tu tilam pun harap penyewa sebelum tu tinggal.
Abang dia maklum. Angkut daripada rumah pak semua pergi rumah sewa tu. Itu yang saya dah cerita ke orang. Saya nak beli pinggan dengan gelas pun tak tahu. Pergi kedai runcit, saya tengok ada gelas sangkuit tu. Saya nak beli gelas tu. Tukang kedai tu kata, dia tak jual gelas tak, dia kena beli sangkuit. Beli. Sangkuit tu expired lagu tu ya. Beli sangkuit nak gelas. Beli sabun daya nak pinggan. Lah kan maklum, pinggan baik tak guna. Jangan takut nikah. Rezeki Allah Ta'ala bagi kan. Pak Long bagi. Pertama tengok keturunan. Yang kedua tengok agama dia Pak Long. Tu yang kata semayang bang. Agak-agak maklum Pak Long lah. Kalau anak kita ni jaga hubungan dengan Allah. Menantu kita tu. Dia jaga tak hubungan dengan kita. Allah yarham Tok Guru Haji Saleh. Dia memang mengajak tentang tiap bulan tu kan. Apa yang dia kata? Waktu dia sebelum meninggal, saya ingat 2-3 bulan sebelum dia meninggal, saya pergi ziarah dia. Saya pergi ziarah dia di rumah dia, waktu tu dia tak sihat dah, dia sakit. Tanya dia, Tok Guru nak pesan apa, ada nak nasihat apa? Antara pesanan Tok Guru Haji Saleh, tuan-tuan pegang lah no. Ni saya nak pesan ni. Antara pesanan Tok Guru Haji Saleh kat kami waktu tu, dengan orang hak tak semayang bang ni, jangan dia buat perkira apa. Dengan orang hak tak semayang bang ni, jangan duk buat perkira apa. Kita bukan nak hina orang, tak. Sebab apa yang ulama ni, Tok Guru ni tak bagi kita buat perkira apa dengan orang hak tak semayang bang balong. Dengan Allah pun dia tak jaga hubungan, macam mana dia nak jaga hubungan dengan hang? Dak kot ustaz, dak kot apa? Dak saya duk tolong dia banyak kot. Bukan dia tak ingat apa. Allah Ta'ala bagi dekat dia, dengan hang bagi dekat dia mana banyak. Allah jaga kesihatan dia, Allah jaga umur dia, Allah jaga nyawa dia, Allah jaga rezeki dia. Tu pun dia tak arti nak berterima kasih dengan Allah. Dia nak arti berterima kasih dengan hang. Jangan. Kawan ayah saya, seorang ustaz, mengaji dengan ayah saya di Al-Azhar dulu di Mesir. Saya pergi ceramah dekat satu masjid. Dia jadi tok imam di situ. Dia pencen mensyarah, dia buat rumah sewa 10 pintu. Saya sebut benda ni, Saya kata pesanan Allah yarham Tok Guru Haji Saleh ni saya sebut. Habis ceramah, dia duduk makan, dia kata, ustaz, ana ni ustaz, ada 10 buah rumah sewa. Orang nak main sewa rumah ana, benda yang pertama ana nak tanya dia, hang semayang cukup tak? Bukan dia nak habaq sewa apa, tak, hang semayang cukup tak? Kalau hang semayang tak cukup, hang boleh bayar double rumah aku pun aku tak mau. Sebab apa? Aku tak mau tanah aku ni, rumah aku ni, hak duduk dalam tu orang yang tak jaga hubungan dengan Allah. Nak pilih menantu maklum, pilih hak jaga semayang. Kalau dia jaga semayang, dia jaga maklum. Ni pesanan Allah yarham Tok Guru Haji Saleh. Tuan-tuan nak dengar, tak mau dengar, pergi. Saya habaq-habaq lah. Ni dah duk tanya kerja apa, gaji berapa. Hak tu yang duk korang ajak dengan kita. Tengok, hak tu yang duk korang ajak. Balong ni agama. Nabi suruh pilih. Pilih keturunan, pilih agama. Tengok pada harta dan tengok pada rupa. 2, menghilangkan berkat. Orang yang rajin berzina ni Nabi kata, atas dunia ni Allah Ta'ala bagi kat dia apa dia? Allah Ta'ala balakan kepada dia atas dunia ni apa dia? Yang kedua, hilang keberkatan. Hidup ni tak ada berkat. Berkat ni apa dia ustaz? Berkat. Pak Long duk bunyi berkat ni apa dia Pak Long? Berkat ni Pak Long, ulama kata dalam hidup kalau Allah bagi berkat, maknanya dalam hidup Allah Ta'ala tambah dekat kita benda-benda baik. Ziyadatul khair. Allah tambah benda-benda baik kat Pak Long. Dalam hidup dia bukan perlu banyak Pak Long, yang perlu berkat. Umur tak perlu panjang, yang perlu berkat. Buat apa umur panjang Pak Long? 76, orang main dengar kuliah, dia duduk jentik kerem. Dia buat benda tak apa.
Umur lagu Pak Long 75, 76 duduk dengar kuliah, sadak dekat tiang jaga Sat Lena Sat. Itu baru berkat. Ni tak duduk kat kedai ni, dia duduk jentik kerem. Dia buat benda tak apa. Duk pakai pun Allah oi. Umur 70 lebih pakai lagu orang muda, dia pelik Pak Long. Ni cerita dia saya jumpa lah baru ni. Pakai dengan seluar jin, t-shirt bawah dalam. Seluar jin kat luar. Tali pinggang ni Allah. Kita ingat tali rapiah. Orang tali pinggang ni Pak Long, hak terlebih tu lalunya rambuh kat tepi ni sikit lah. Ni dak pulas mai balik. Pungkuk pun tak ada. Tak payahlah duk buat lagu-lagu tu Pak Long nak. Pelik. Orang muda tengok pemalu, kita tengok pun naik segan. Nak buat apa umur panjang Pak Long? Baik lagu Pak Long lah. Saya bukan nak puji Pak Long ni pun bukan boleh puji sekali jadi biskut Mary. Kena cicah dengan kopi dia kembang. Ni Pak Long ni ada buat kembang ni, saya nak puji sikit. Macam Pak Long ni, Pak Long syukurlah Pak Long weh. Umur Pak Long ni, Pak Long tak apa nak kalut dengan benda-benda lain dah. Kuliah, main. Syukur Pak Long. Jangan ada kembang. Syukur. Allah Ta'ala pilih. Mak Long nak. Mak Long sihat enggak nak main ni? Bukannya sihat. Tu macam-macam duk ada tu. Tarik kitab keluar ubat. Ubat macam-macam. Macam Pak Long ni pun. Bukannya ubat sihat. Sebab tu ustaz main mengajar pun jangan lama-lama sangat dah hantar kami tak sihat. Kebah tu macam-macam. Tak percaya tengok lepas kuliah lagi. Rojoh jubuk naik dulu, serba nak terjun dalam kolam. Semua tu kebah belakang. Jalan nak keluar. Punya lueh tiang tu pun beratuh tiang. Dia lah. Duk beratuk dekat jamban luar beratuk. Kita kata beratuk apa jamban ni kosong banyak. Dia kata hak kosong semua hak cangkung. Kami tak boleh, kami kena hak duduk. Awak tapi hak cangkung. Mau cangkung tu tak tui tak naik dah dia kata. Masuk berjalan keluar dengan ambulan dia kata. Bukan orang sihat. Tapi syukur Pak Long, Allah Ta'ala pilih Pak Long main. Pak Long tak payah duk kata kami tak apa sihat. Tak oi. Mayang atas kursi, dengar kuliah atas kursi. Baguslah Pak Long oi. Hak duk boleh sila elok berharam tak main. Saya mengajak dulu di Shah Alam, ada Pak Long tu dia duduk atas kursi. Panggung tunduk dia kencing manis tinggi kot. Saya duduk kata dah tak kira terjun orang ni. Tengok cara dia tu. 45 minit terjun sungguh. Daripada duduk atas kursi, tak tahu jadi huruf L lah. Tengok terjun. Jadi huruf L. Tak main dah kuliah lepas tu. Patah tulang bungkuk. Retak. Mana bagus Pak Long? Bagus. Umur tak perlu panjang, yang perlu berkat. Duit tak perlu banyak, yang perlu berkat. Duit Pak Long tak banyak, tapi Pak Long duit ni nak jadi kebajikan mudah tak? Mudah Pak Long. Tabung masjid berjalan rojoh. Tiap-tiap hari main masjid duk rojoh tu duit dalam tabung. Duit bukan banyak, tak banyak. Daripada orang duit banyak kedekut nak mampu. Ada. Dia kata saya ni ustaz tak kedekut tapi duit tak ada. Betul lah Pak Long, orang susah mana ada penyakit kedekut. Ada tapi tak ramai. Hak selalu duk kena penyakit kedekut ni orang kaya. Kedekut. Saya cerita baru ni kemarin. Ada satu orang ni kaya Pak Long. Kedekut ni Allah Ta'ala saja tahu. Pi makan bihun sup tak ada ayak. Ni cerita betul ni. Bukan saya nak main mohong Pak Long malam-malam ni. Ni cerita betul. Tak mohong Pak Long no. Saya nak mohong Pak Long buat apa? Saya ustaz. Ni cerita betul ni. Makan bihun sup tak ada ayak. Dia pi dengan kawan ni cerita kat saya. Saya kata patut duit banyak nak kedekut. Dia kata makan. Kita nak udayak dia kata tak payah. Dia kata tu sup adalah. Pak Long dia fikir. Makan bihun sup tak udayak. Kawan ni dia duduk belah harau. Tapi dengan kata saya pok dia belah Taman Selasih. Dia duduk di harau. Makan bihun sup tak ada ayak. Sebab apa? Sup adalah.
Kalau hang kedekut dengan orang, boleh gagah lagi walaupun benda tu pelik, benda tu tak elok. Tapi kalau hang dengan diri hang kedekut, hang ni saya tak boleh terima. Duit bukan tak ada, duit ada. Kebajikan untuk diri hang haram tak buat. Ni maklum duit banyak tapi Allah Taala tak berkat. Lagu maklum Pak Long ni Allah Taala berkat, insya Allah bagi baik Pak Long. Allah bagi baik. Hidup hang kuih tua, tapi kuih tua hang jadi baik. Sihat hang aku bagi. Rezeki hang lagi senang, hang lagi banyak kebajikan nak buat. Aku bagi kat hang senang. Ni terbalik kuang. Kuih tua kuih jahat. Kuih tua kuih jahat. Tua-tua hang nak jahat, orang heran kat hang apa dia. Hang tua. Roboh penampak pun tak boleh nak ni lah. Belum nak. Dia duk main buat samsin kat kita. Wah heran ke belum. Pang bagi sebiji suara ya dekat. Oh, bunyi lagu tu lah kena menampak. Nak tepih pun tak larat dah. Ha? Nak lari pun kedak dapat long oi. Mau orang ligat pun pakai duk tang tu. Woi, lagu tu lah. Ada Pak Long. Pak Long tak boleh fikir benda tu. Sebab Pak Long tak buat. Tua sampai tua Pak Long. Sampai tua. Gigi pun tak ada. Dah. Duk buat benda tak elok tu. Ni Allah Ta'ala tak berkat Pak Long. 3. Apabila keluar rohnya, didinding akan dia daripada Allah Ta'ala dan menilik ia kepada neraka dan kepada malaikat Zabaniyah. Apa dia maklum? Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Habis. Tak boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Saya biasa cerita ke saya tak biasa cerita pun tak tahu, tapi saya nak cerita sekali lagi. Mau saya biasa cerita ni ulangan. Mau tak biasa cerita dengar, ambil pengajaran. Satu orang Tok Bilal, satu masjid. Saya duk pergi mengajar masjid tu. Tok Bilal Pak Long duk bang setiap malam. Tapi kerja dia dua benda dia duk buat. Dia pertama, dia kerja duk report ustaz-ustaz ni dekat pejabat agama dengan polis. Mula-mula dulu, dua benda saya katakan perangai dia. Yang pertama saya cerita tu. Perangai dia yang pertama dulu ni, orang bagilah jawatan kuasa ni bagi kat dia. Duit ustaz-ustaz ni kira hang lagi, sagu hati ustaz ni hang bagi. Sebelum dia anti dengan ustaz-ustaz ni dulu, dia baik dengan ustaz-ustaz. Dia bagi. Lepas tu bagi. Ada benda tu orang stop lah. Lepas stop tak bagi, dia bagi duit kat ustaz-ustaz tu. Dia kira duk report ustaz-ustaz ni. Saya ni tak larat nak pergi balai polis mengajar masjid tu. Sampai saya nak minta berhenti. Pak Long bayang 3 bulan sekali orang report. 2 bulan sekali orang report. Larat dengan kita. Lepas kuliah Pak Long balik rumah, kami balik balai. Pak Long, waktu dia nak mati Pak Long, ni bukan saya nak cerita buruk dia Pak Long. Saya tak habaq dia ni nama apa, saya tak habaq masjid mana. Pak Long jangan duk main cucuk saya lepas kuliah lagi. Tak payah duk tunggu saya kat kereta. Oh, masjid mana. Tobat saya tak cerita Pak Long. Nah, Pak Long duk main duk tikam saya lagi ni, duk cucuk dia. Saya takkan cerita, cuma saya nak bagi jadi pengajaran. Waktu dia mati Pak Long, ni anak bini dia cerita kat saya. Anak bini dia pergi ni, abah sebut abah la ilaha illallah. Apa dia sebut Pak Long? 8481. Ba alif ba ya. So, saya nak sebut tadi lepas bank live ni. Kalau tak ada live saya sebut dah babi, tapi live ada saya tak boleh sebut. Disebut atu belum. Disebut atu. Anak dia. Ni abah sebut abah nak la ilaha illallah. Disebut atu belum.
Lepas tu bini dia main pula. Apa ni abang? Duk merepek apa ni? Sebut elok-elok. La ilaha illallah. Dia sebut bini dia. Kalimah terakhir yang keluar daripada mulut dia Pak Long bukan la ilaha illallah. Haram jadah. Haram jadah. Apa? Mati. Bila mati? Baru terbongkar cerita. Dulu ni yang mereka tak bagi, dia duk bagi duit kat ustaz ni sebab ada masalah dengan ustaz-ustaz. Bila dia mati, Pak Long, baru terbongkar cerita. Mereka kata ni dah meninggal dah, baru nak tanya. Ada ustaz tu dia dapat duit lebih. Selalu dia pergi mengajar dapat banyak, tu dapat lebih. Dia tak kata apa. Dia tak mau kata apa. Sampai kawan tu mati baru dia tanya. Dulu betul-betul yang duk bagi kat kami berapa? Ayat 250. Dia potong 100. Tinggal ke ustaz 150. Hak duk bagi 300, dia potong 200, tinggal 100. Ustaz-ustaz ni Pak Long nak habaq ke? Tak gamak tanya. Jangan saya kena nak pergi mengajar kan, sembang lebih-lebih. Lepas terlupa nak bagi. Duit tu ada terlupa. Kita balik lagu tu, kita buat tak tahu Pak Long Tambah macam saya pula jenis tak minta. Nak soleh. Tapi saya nak kata, tak ada duit minyak ke apa ni kan? Pak Long bisa dengar saya cerita lu yang saya dapat duit Tok Bomo. Pi ceramah Pak Long depa bagi endelok. Pi dekat stesen minyak buka-buka RM70 suku ke berapa puluh ringgit suku. Saya kata awak masjid ni lagu ni. RM70 suku lagu tu saya tak ingat angka. Tak apa kita pun tak apa minyak esok balik. Balik rumah esok. AJK tu telefon, ustaz. Ya. Semalam ni ustaz tengok dah jalan Intelok tu ada apa? Bukan kita nak habaq. Bukan saya nak habaq, RM70 suku. Saya pun kena jaga saya punya misai. Tak tahu tak tengok pun tak duduk taman. No, tak tahu padahal semalam tu ceri dah muka nak berminyak duit tak cukup. Dia kata ustaz tengok Zat tu tertukar tu yang tu saya nak pergi berubat. Dia kata hak Tok Bomo. Hak Tok Bomo Zat saya pipi tu saya balik-balik tengok-tengok tak silap. Tok Bomo tu dapat hak saya. Menyengkuih Pak Long. Muih 3 kali orang bayar 1,000. Menyengkuih. Hak kita bersyarah betul kelok jubuk ni Pak Long RM70 suku. Ustaz ni, abang. Rupanya dia duk potong. Bayangkan kalau satu ustaz dia potong, tak payah banyak lah. Satu ustaz dia potong RM50. 30 ceramah, tak 1,500. Bila mati tak boleh mengucap Pak Long. Yang ni yang takut ni, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ada pun 3 perkara pada akhirat. Yang di akhirat pula Nabi kata Allah Ta'ala akan balas dengan orang duk berzina ni 3 benda. Yang pertama, menilik Allah Ta'ala dia dengan tilik murka, maka jadi hitam mukanya. Allah Ta'ala pandang dia dengan pandangan murka. Allah Ta'ala tengok dia dengan pandangan kebencian. Kita kalau pergi rumah orang tak suka kat kita pun kita tak tahu nak duduk Pak Long. Lagu mana kita nak balik pergi akhirat? Allah tunjuk kata dia tak suka kat kita. Lah duduk di dunia, kita tak tahu Allah Ta'ala suka ke tak suka, apa kita tak nampak. Tapi di akhirat kalau Allah Ta'ala tunjuk kata dia tak suka kat kita, nak duduk lagu mana Pak Long? Raya baru ni kita pergi rumah orang yang kita tahu dia tu tak suka kat kita. Lagu mana Pak Long? Tak suka kalau dia tak tunjuk. Tak apa ni dia tunjuk. Tambah maklum tu pula mau tak suka payah nak berlakon. Orang perempuan ni dia payah berlakon lah. Dia transparent kata orang kat dia. Dia tak maklum kata dia tak nak berlakon. Malah makan ni tak kerti lah. Laki dia kata awak yang tak ajak dia makan. Nak ajak tahu mana lagi romboh dah tu, dah ada dah tu mangkuk apa semua. Taklah. Ni lah laki dia. Kenapa dia melak kat perempuan tu? Dulu laki tu ada affair dengan perempuan tu.
Kan tu Dah lah, sudahlah. Laki dia pun dalam suara. Sudahlah. Cerita 20 tahun dulu ni. Dah abang jangan duduk lebih-lebih. Saya ingat lagi bang. Bini dia aduk main mengaji malam. Kata kita malam nanti. Abang jangan duduk lebih-lebih. Saya ingat lagi bang. Dah tu cerita dulu. Allah orang jadal lagi tak mampu Dia boleh buat balik. Dah kita pula ni haji dah. Haji semua haji kodong. Dia yang nak tegak dengan lelaki hang pasal apa? Lelaki hang awak tak layan perempuan tu gelok. Dia pun dah menikah dah, hang sudah lah. Dah saya tak buat apa pun kat dia. Memanglah hang tak buat kat dia, tapi muka hang tu sebab pungkok belanga lagi tadi ni. Dah lah, kita ni bukan orang hipokrit. Kita tak suka lah. Tu pun besar tuah lah kita tak mangkuk tepi tu. Kita tak tempat kaki. Perempuan tu pun makan pun tak apa nak kena maklum. Pitak pula gelas tu tak. Nah, ni tak. Makan apa yang ada noh. Saya biasa pergi rumah orang, dia tak kasak tu tak. Pak. Ni makan apa yang ada noh. Makan apa yang ada noh. Hang ni nak pergi makan ke tak pergi makan? Sebab tu saya duk pesan dekat orang hadap pergi beraya rumah orang. Kita pergi beraya ni makan dalam keadaan jangan tutuh je tak nak makan. Sedap situ betul. Tu tangan dalam tu macam kepala ulang senduk dalam pinggan. Sedap situ betul. Makan sikit-sikit tu dah. Yang keduanya saya duk pesan kat orang muda ni. Bila kita pergi beraya rumah orang, yang pertama, kita dahulukan budak-budak kecil ni. Makanan kita tengok tak banyak. Kita ni bagi budak-budak kecil tu. Pasal apa? Pok ni dia bukan dah kerti bahasa. Yang kedua, utamakan orang tua. Ada lebih, baru kita makan. Kawan tu tak makan apa yang ada. No? Kalau dia kata sila lah makan. No? Allahu Akbar, sayangnya tak habang awal, tak ada nak prepare. Kita rasa lagu mana? Lain. Ni makan apa yang ada, no? Lemang dan 6 hirih. Ketupat ada 3 biji. Pendang daging ada 2 ketul. Orang 32 orang. Agak lagu mana, Abang Long? Tak apa, ni kenyang. Ayat tu. Dan ni tak ada apa ni main nak beraya ya, tak apa sebab ni kenyang pedas perut. Lagu tu perut tu. Maklum, kalau kita pergi rumah orang tak raih kita tu pun tak sangka dah. Kita rasa, lagu mana kita balik akhirat? Allah Ta'ala tak peduli kat kita. Hei, anda buat lagu mana? Yang kedua adalah hisabnya bersangatan. Teruk, Pak Long, dihisab dengan hisab yang teruk. 3, dihalalkan dia dengan rantai belenggu daripada neraka. Pak Long, rantai daripada neraka ni disebut dalam hadis Nabi SAW. Diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kira berapa dah ni? 5 minit lagi boleh? Nak habis sikit lagi, Pak Long? Disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Rantai neraka ni kalau satu ring dia jatuh atas dunia. Jatuh atas dunia ni, Pak Long. Lebok dunia ni. Satu ring. Satu ring ni macam mana? Kita pun tak pernah tengok rantai daripada neraka ni. Tak pernah tengok lagu mana. Kita buat perumpamaan. Walaupun tak tepat. Tapi gambaran tu nampak. Rantai kera. Kita tengok rantai kera. Rantai kera tu satu dia panggil datang tu. Satu ring lah tu. Satu tu kalau jatuh atas dunia, Pak Long, lebok dunia ni. Kita pergi Indonesia tengok gunung berapi. Daripada cerita ni, bila letusan gunung berapi ni, dia nanti melimpah lagu mana. Tak ada apa, Pak Long. Tu gunung berapi. Ni satu ring daripada api neraka. Satu ring daripada rantai api neraka. Lebok dunia ni. Hak tu nak tamat kita. Hak tu nak ikat kita. Hak tu nak belit kita. Tak lo munduk urut dagu. Betul. Tak percaya terang apa lo.
Tak percaya try. Lalu dia guru. Jangan tengok. Syarah zakat berapa lepas bayar malam ni kat dia. Pak Long tak percaya, Pak Long try. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa memenuh akan dua matanya daripada yang haram, duk tengok benda haram. Allah. Ni pun payah nak jaga Pak Long. Termasuk aduk mengajar. Kita duk main TikTok, kelah, keluar aduk joget. Nak buat lagu mana Pak Long? Elok. Waktu bini ada, kita kelah naik. Bini kata nak kopi tak? Boleh juga. Bini mangkit tarik balik. Mana ada zalan. Payah Pak Long no. Pak Long. Lebih atas kepada cerita lain Pak Long. Duk kelah gambar dalam apa ni, keluar pula satu perempuan dia pakai ketat. Allahu. Nak tengok dosa, tak tengok barang baik. Ini masalah kita nak timbang. Ni benda haram. Payah Pak Long, payah. Pak Long mungkin lah tak tengok. Kita duduk berhenti kereta Pak Long, satu amui Cina lintas depan. Skirt tu Pak Long tinggal berapa inci yang nak sampai kat pendatang tu. Paha dia sama warna dengan kereta kita putih. Balik duduk selak paha kat rumah. Korak penuh. Ni paha putih elok. Nak buat lagu mana? Tak tengok dia lintas depan. Nak buat lagu nak Pak Long? Ui, payah. Ni kata payah ni. Dalam diri kita ni, Pak Long, yang paling payah kita nak jaga dua benda. Dalam diri kita ni, yang payah kita nak jaga dua benda. Yang pertama hati. Hati ni nak jaga lagu benda. Tak mau sangka tak elok dengan orang. Benda tu dia bukan kita duduk perisah nak bagi dia terlintas mai. Ni nak jaga hati ni Pak Long. Sebab tu kata pujangga, hati-hati dengan hati. Wilayah paling bermasalah dalam diri kita, hati. Ni nak jaga hati ni Pak Long. Macam Pak Long dia dengar kuliah. Elok dah. Tapi hati kadang-kadang. Dia tak ada cerita. Dia apa-apa macam tak boleh percaya. Hati. Mulut tak boleh. Dia Pak Long. Hati ni Pak Long. Payah nak jaga Pak Long. Hati ni. Yang kedua payah nak jaga ni mata. Mulut tak apa lagi boleh gagah duk ketak-ketak tak apa. Mata Pak Long. Pak Long sembahyang. Kaki tak berjalan. Mulut baca bacaan. Hati. Duduk dalam masjid kan duduk luar masjid. Hati. Rata. Mayang subuh duduk jaga orang duduk fa'in nak taqdi wala yuqda alaih wa innahu. Hati duduk jalan. Oh di channel mana? Dah ini sedap. Tengah sembahyang dekat Arin-Ara. Tengah sembahyang surau tu pula nampak satu amui lintas. Ni dia mata. Ni saya cerita ni Pak Long saya. Tengah duduk sembahyang. Pak Long, tawaf depan Kaabah. Ialah tawaf depan Kaabah bukan tawaf balik. Saya duduk tawaf ni cerita lama dah lu sebelum nikah. Dia lintas Pak Long masa duduk tawaf tu satu perempuan Arab Lebanon. Lawa Pak Long. Saya ambil duduk tawaf duduk kata dah ya Allah ini kah jodoh aku. Duduk kata dah. Saya tu tawaf lain lah dah tu. Tawaf tu pusingan yang ketujuh dah tu. Dia masuk 7 lagi sunat saya buat Pak Long. Lawa Pak Long, mata dia Pak Long Pak Long. Marah. Mata dia nak koko tak koko. Allah. Macam Pak Long mata kelabu tu, mata nak koko tak koko. Tu duduk tengah tawaf tu. Pak Long, hati dengan mata. Payah Pak Long nak jaga. Ni Nabi kata siapa yang penuhkan mata dia dengan benda yang haram, Allah memenuh Allah Ta'ala dua matanya daripada api neraka. Allah akan bubuh dekat mata dia di akhirat kelak. Dipenuhkan mata dia dengan api neraka. Na'udzubillahi min. Dan barang siapa berzina dengan perempuan, dibangkit Allah akan dia
daripada kuburnya dalam keadaan sangat dahaga dan petelanjang ia, dan menangis ia duka cita, lagi hitam muka dia, zina. Dan pada lehernya dibelenggu daripada api neraka. Allahui. Dan pakaiannya daripada minyak tanah. Api dengan minyak, Pak Long. Pak Long. Api dengan minyak, bukan air. Api dengan minyak. Bayangkan. Dekat leher, api neraka. Dekat badan, baju daripada minyak tanah. Dan tidak berkata-kata Allah Ta'alakan dia. Allah tak mau tengok, Allah tak mau layan dia ni. Dan baginya seksa yang amat pedih. Allah Pak Long. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatlah kita daripada benda ni, Pak Long, dan keturunan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Dan sabda Nabi itu kita sambung pada bulan hadapan, insya-Allah. Kalau umur panjang, diberikan keizinan oleh Allah untuk kita bertemu, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini ada manfaat untuk diri saya dan diri kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan macam biasa Pak Long, habis semayang fardu Isya nanti Pak Long tengoklah dekat pintu-pintu masuk tu ada tabung besi, tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Pak Long bantulah untuk kami meneruskan kehidupan perjalanan sekolah kami. Dan siapa nak dapatkan Tok Koko boleh dapatkan dekat luar sana, insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillah.